Zahir orang gani ni bos. Ha gitu. Okay guys, so hari tu dalam konten makan jangan saya ada sebut pasal ni. Okay, malam ni konten Nisa pula. Mak nak makan burger tu. Aku nak masak burger. Tapi burger ambil sedap lah aku. Hey, oh, tak payah kamu. Lu tu pun tahu aku gitu. Lepas tu pun tambah. Mau burger kau biar ambil. Ambil lah burger. Tengoklah aku tu. Yang saya cakap saya nak buat burger, lepas tu nak curhat-curhat dekat Tasik apa benda semua tu. And then korang tunggu video saya. Mana video saya ni? Tak ada pun. Okay, so sebenarnya pada hari tu malamnya saya tak dapat nak shoot sebab saya ada masalah sikit, iaitu perut saya problem and saya masih tak sihat. Dan kita sambung lah bersakit-sakitan malam tu. So hari ni kenapa saya lama sangat tak post konten dengan Mak macam ni semua? Nak diceritakan kisah saya kenapa saya tak shoot konten dengan Mak apa semua. Okay, so baru-baru ni saya ada demam lah, iaitu tak seminggu jugalah. So hari yang ketiga saya demam. Dan selama saya demam tu saya muntah dengan cerit-berit, langsung tak dapat makan, tak dapat minum. And saya lose 4 kilo time tu juga. And saya pergilah buat check up dekat klinik, ambil darah apa benda semua. Sebab saya ingat saya suspek dengue. Rupanya saya kena jangkitan kuman lah. So kena recover tu dengan ubat benda semua. So kena rehat yang dengan cukup, minum air banyak, apa benda semua macam tu lah. So alhamdulillah sekarang ni saya dah okey. Doakan saya lagi okey. Cuma dia macam tak berenergi sangat lah. So saya berehat seketika time tu. And then saya hanya mampu shoot konten Mak je sebab saya betul-betul tak sihat lagi and lose jugalah that time. So hari ni saya ada kursus pula 2 hari apa benda semua. And sekarang baru kata habis kursus lah. And then baru boleh start shoot macam biasa. Tapi sekarang ni DI tengah cuti beberapa hari jugalah sebab dia orang pergi trip dekat Janda Baik, kalau saya tak silap saya lah. And saya dengan Mat tak ikut. So saya akan dapat settle review, saya akan dapat shoot dengan konten dengan Mat insyaAllah. Saya baru balik hantar kawan-kawan saya benda semua. Jadi sekarang saya nak pergi beli barang untuk saya masak, yang macam saya cakap untuk buat burger apa benda semua. Tapi saya tak check Mat pun, macam ada sini ke tak, boleh shoot ke tak. Berisiko lah kot bagi saya. Tapi in case kalau macam dia tak dapat nak shoot ke apa, mungkin saya bagi makanan gitu je kot kat dia. Kalau boleh shoot je lah. Sebab kalau kita tengok kat cyber, cuaca dia amat mendung, macam nak hujan benda semua. So tak apa, saya akan masak-masak je dulu. Boleh shoot kat Tasik ke tak tu kita kemudian. Okay, so jom kita saya cari barang dapur. Let's go. Guys, kita dah siap beli. Tengok kita ada daging wagyu, lawan shiitake. Yang ni untuk saya buat mi goreng apa semua. Bapak belah sikit-sikit mana yang ada. So kita nak bayar dulu. Jom. So korang dah teman Nisa pergi beli barang apa semua tadi. Sebenarnya video tu semalam. Katanya saya shoot semalam, tapi Mat tiba tak reply WhatsApp saya. Dia reply last minute and saya pun dah tak ada kat rumah. Jadi hari ni lah baru saya sempat nak shoot. So hari ni saya akan buat burger wagyu untuk Mat dan juga saya. Tapi hari ni saya nak masak lebih lah untuk Mat bawa balik ke, nak bagi kat siapa-siapa ke yang ada kat rumah ke apa benda. So hari ni saya buat 3. Satu untuk Mat, satu untuk saya, satu untuk siapa-siapa je lah yang dia nak bagi. Kakak dia kalau balik rumah pak sekawan ada apa, bagi je lah. Macam tu. So kalau kat sini kita ada daging wagyu 2. And then untuk Mat bawa balik saya gunakan ni lamb. So sangat special sebab saya dah pernah buat. Saya DIY sendiri je burger saya. Tak tahulah rasa macam mana, tapi setakat yang saya buat sebelum ni memang alhamdulillah sedap gila. So jom kita start masak sekarang. Let's go.
Okay guys, so untuk memulakan memasak kita, sebelum tu saya akan tunjukkan bahan dia dulu. Yang pertama, of course kita ada daging patty untuk masak. Kita ada roti burger untuk jadikan burger lah kan. Memang wajib kena ada roti lah. And then kita ada cendawan shiitake. Kita ada cendawan shiitake dan juga bawang Holland. Ni bawang Holland saya bukan mayang ke apa, tapi saya potong ni nipis. And kita ada salad dan juga tomato. Dan untuk perasa daging, lada hitam, white pepper dengan herbs. Seterusnya kita kena ada butter. And then benda yang paling wajib adalah cheese. Ni cheese tu aku bakar mahal. Kalau aku jual burger ni suti boleh RM50. Kalau awak you cheese hot gini pula. Lepas tu air tangan aku lagi, effort aku lagi. Mana nak cari partner hot susah payah masuk gini. Okay, so jom kita memulakan masak sekarang. Let's go. Okay, untuk first kali kita akan ni dululah burger. Saya nak panggil goreng, takut salah sebab kalau goreng ni dia kena memakai minyak yang banyak. So yang burger apa ni, roti ni saya beli dekat Village Grocer. Sebab betul lah, sebab roti ni je yang saya rasa roti burger yang sedap. Okay, so kita ambil butter, sapu atas roti. Butter pula aku lajak. Korang minta maaf tak kalau saya gagap, sebab saya tengah hypo sekarang ni. Jadi macam I try my best je lah. Takut gagap. Aku pun tahu nak cakap benda berapa kali repeat lah. Gitulah. Jangan judge tau, sebab saya petang untuk sihat mana. So kita letak roti. Oh, saya pakai yang ni, dia ada besar sikit. Kita boleh masak 3 sekaligus. Kalau saya pakai pan yang kecil, dia akan boleh masak satu-satu je. Allah Rabbi. Kita sapu dulu Okay, so kita dah siap sapu butter and kita akan masak burger dulu. By the way, saya baru perasan sepanjang saya hidup dekat sini, kat rumah baru ni, saya tak ada sudik sudik. Betul tak? Sudik. Senduk ni. Sudik. Gitulah. Saya tak ada. Saya tak ingat pun nak beli. Jadi saya memakai je lah mana yang ada. Hot yang jenis sudik nasi pun saya tibai je. So kalau korang nak tengok macam mana bahan-bahan saya akan show off sikit Okay, so kita masak di dalam ni. And then korang tengok bahan-bahan dia. So macam mana api saya tak dengar pun dia okey ke? Kuat ke? Slow ke? Macam diam je. Burger saya ni tak tahu hangit. Tak tahu hangit. Dia slow sikit guys. Sebab entahlah, yang pakai electric go ni saya pun tak kerti mana pakai electric ni. Jadi kita menunggu je lah. Okay, so kita balik-balikkan dia. Macam lambat sikit sebab dia tengah je yang macam masuk. Macam atas dengan bawah ni dia tak kena mana api dia. Tengok kucing saya tidur kat bawah ni. Tidur! Cio-yo! Dia macam gini tengok saya. Apa hal? Gitu. Okay, saya rasa dah masak kot. Saya akan letak dia nak tinggalkan dulu. Okay, ikut je. Okay. So sekarang kita nak masak daging pula. Untuk daging, dia kena letak butter. Kena letak butter dulu. Ya Allah. Maaflah, saya ni tak ada ni. Tak ada sudik tu, susah. So saya layarkan macam ni, nampak tak? Nampak tak? Okay, saya layarkan butter. Sengaja letak butter banyak-banyak. Biarlah rezeki saya, saya yang makan. Saya yang buat. Setelah itu, kita perlahankan sedikit api. Editor, adakah editor Telio? Я тоже уже хочу шоколадный. Задумала. Kita bagi kena rata-rata dulu. Saya akan masukkan daging. InsyaAllah. Lama tak makan wagyu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Menarik. Saya malas nak buat sendiri daging. Malas nak banyak-banyak. Malas nak cincang. Malas nak ni lah. Malas. Saya memang malas. Saya beli yang burger style macam ni punya. Masak je. Ya Allah, sedapnya bau. Kita berbeza yang ni lah. Yang ni beef. Okay, sementara tu saya akan buatkan fries.
untuk kita masak. Jadi saya just guna air fryer je. 15 minit. Okay, so kita nak alihkan dia. Wow! So juicy. Saya baru record ke? Astaghfirullahalazim. Okay guys, saya baru record rupanya. Saya tak tekan pun tadi. Saya letak black pepper, white pepper dengan ni herbs. Tadi sebelum saya balik tu saya tak ingat nak letak sekaligus. Lepas tu saya record lah. Rupa-rupanya saya tak tekan. Saya tekan tapi macam mana boleh letak ni? Penat guys. So memandangkan dia hampir masak, so barulah saya akan letak cheese. Sebelum tu saya akan buang dulu minyak-minyak yang terkeluar ni. Jangan daging aku jatuh sudah. Bismillah. Okay, kita dah buang dah sikit. Banyak, bukan sikit dah, banyak kita buang. And then saya akan masukkan cheese. Mak aku pun tak bakar. Murah-murah mak aku akan mahal ni. So total semua sekali RM50 deh. Ada nasi gurau je. Dia memang cheese dia sekeras hati kamu, wahai ex. Sekejap. Kita akan tepi-tepi. Tak asing-asing dulu. Sini satu, di sini satu. So kejadian dia macam ni. So, saya akan tutup dulu sekejap dalam beberapa 10 minit macam tu untuk bagi dia cheese dia layu sikit. Layu. Tutup dulu. Alah, kecil! Yang ni besar, tak muat nak tutup. Wah, tutup ganet. Okay. So, boleh je lah tutup pun. Sudah layu. And then kita angkat cheese kita. Patty kita. Halah comel. Ni baru betul-betul lah sebab dia lembut-lembut. Yang ni dia macam keras sikit. So seterusnya pakai kuali yang sama juga. Kita masukkan lagi butter. Ni just nak masak ni je. Apa panggil? Nama dia bawang Holland. So saya akan masukkan bawang Holland di sini. Dan saya akan potong lagi sikit butter untuk saya masak cendawan shiitake. Bagi duduk sekali deh. Balok. So, Nisa akan masukkan black pepper. Biasa. Untuk sini pun black pepper. Masya Allah, patty saya lupa nak letak garam sikit. Okay, jom. Mak pun. Saya letak sikit. Dan kita kawan-kawan. Okay guys, sudah siap. Saya akan buat cepat-cepat sebab ni pun dah pukul 9.45. Saya just cepat-cepat gini je lah. Aku cakap, okay, mula kita letak roti. Ini power makan. And then kita ambil daging. Daging. Tak lah. Jangan daging dulu. Jangan letak daging dulu. Okay, roti. Saya akan ambil ni bawang yang saya ni tadi. Saya letak bawah. Okay, boleh. Saya letak bawah. Tak apalah, letak macam mana pun. Bukan saya jual betul. Saya tak reti ke? Okay, saya letak bawang. Lepas letak bawang. Sekejap, biasa salad orang letak atas ke bawah. Sekejap. Orang letak atas ke bawah kata salad. Sekejap. Burger. Saya dah tahu je orang letak atas ke letak bawah kalau salad. Nampak apa lambat ni keluar. Saya tak percaya ke TikTok. Salad orang letak atas ke bawah. Saya OCD. Okay, letak atas. Tapi biar saya nak letak bawah. Sekejap. Orang letak atas ke bawah kata saya OCD. Ikut anda saya. Baik dah. Okay, lepas tu saya akan masukkan sos. Sos ni saya pakai yang sos paket-paket je. Kita just letak begitu terus. Mana? Allah, tak boleh buka. Kita letak sos. Sayang kan tak boleh tengok. Aduh, letak sos. Saya tak pakai mayonis tau untuk kali ni. Saya tak nak pakai mayonis. Saya gantikan dengan Thousand Island
Saya pun tak pakai sos cheese ke benda semua sebab kita dah ada cheese dah. Apa baru tu? Kita letak salad. Yang ni boleh kot. Saya tunjuk macam ni je lah. Saya pun nak buat macam cantik. Salad. Mak makan sayur banyak duk mak. Lepas tu kita letak tomato sebiji atas ni. Lepas tu kita letak nak letak sos dulu kan? Nak letak patty dulu. Letak sos dulu lah sikit. Patutnya letak benda lain lah. Oh tak apa, boleh je. Kita letak sos dulu sikit. Okay, bila macam ni saya nak letak apa dulu? Letak patty dulu ke nak letak? Tak apalah, saya letak cendawan dulu. Letak cendawan dulu sikit. Wow. Okay, so kita akan letak patty. Macam tu. Dan patutnya saya akan buat sos ni jadi banjir, tahu tak? Tapi kat sini saya nak letak fries untuk mat. Ya, begitu. Dan kita akan letak dengan jangan jatuh. Kita akan letak dengan ni lah, akhir sekali. Okay. So seterusnya kita akan ambil fries. Fries pun dah habis kat rumah saya. Jadi macam saya masuk yang mana ada je. Okay, so untuk mat sudah siap. Saya nak packing. Saya pun nak prepare yang lagi dua ni. Untuk siapa-siapa bahagian belah mat. And saya tak nak makan. Saya rasa tak nak makan tiba. And saya nak bagi dekat kawan saya. Dekat area sini. Okay guys, so sekarang saya dah dalam kereta. Kalau korang tengok kat sini, satu belakang. Ya Allah, saya punya kereta saya. Jangan tengok yang belakang tu. Yang ni yang makan punya. Yang ni yang untuk makan, bawa balik. Dan juga yang ni lagi satu. Saya tiba-tiba tak nak makan. Tiba-tiba berat saya naik tadi 1 kilo. Saya akan bagikan dekat kawan saya. Selamat bertugas untuk anda. Semoga anda makan kenyang-kenyang. Dan tugas ingatlah saya kot. Macam tu, nak fly tu ingatlah saya. So saya nak gerak pergi hantar kat member saya dulu. And then barulah saya pergi dekat Tasik. Kita jumpa makan dekat sana. Saya dah beritahu dah mat. So guys, saya dah sampai. Sepatutnya hujan, tapi yang ni dia dah hujan. Mak pun dah sampai. Kita orang dah sampai sekali tadi. Tapi saya very excited. Sebab ada someone bagi something kat saya. Saya tak apa. Saja je nak bercerita. Sebab single tak. Sekejap. Tapi aku tak tahu mana mak. Itu bukan mak. Mak suduh. Duduk mana? Lepas tu dia prank aku. Buat konten tu dia. Mak dah tahu kok. Bukan. Aku rasa saya berat jadi orang. Saya salah orang. Rupanya bukan mak.